Syah, kenapa duduk sorang-sorang kat sini? Tak ada apalah. Kenapa nangis? Sedih sangat ke? Tak ada lah, Aisyah okey. Ayah jangan risau. Bagi tahulah dengan ayah. Ha? Ayah, Aisyah okey. Okey apanya? Kalau macam ni, sedih sangat nampaknya. Ha? Aisyah nak rehat kat bilik. Kau ni banyak sangat alasan dia. Kalau ayah tanya, ada je. Lebih baik cerita kat sini daripada sedih sorang-sorang dekat bilik. Tak ada apalah, Ayah. Aisyah tak sedih pun. Engkau jangan tipu aku, boleh tak? Engkau suka aku tanya kau banyak kali, ha? Suka sangat bagi aku marah, tahu tak? Janganlah paksa, Ayah. Memang aku paksa. Aku nak tahu kisah yang sebenarnya. Cakaplah. Cakap! Aisyah pergi cari Mak Aisyah. Kenapa? Kamu jumpa dengan perempuan jahanam tu? Kau tahu tak? Dia tak sayang dengan kau. Dia dah buang kau. Tahu? Ya, Aisyah tahu. Tapi Aisyah nak tahu siapa yang mengandung Aisyah, siapa yang melahirkan Aisyah. Aisyah nak cari Mak Aisyah. Tak guna kau cari lagi. Dia dah buang kau. Nasib baik kamu tak ada makan dak ulas sawa. Tahu? Ya, saya tahu. Semua tak sayang Aisyah. Aisyah ni dah tak guna. Sia-sia je ayah beli Aisyah sama ni kan. Kau cakap sekali lagi macam tu. Kalau kau cakap sekali lagi macam tu, ku tangkap. Dia anak tak guna. Tak dengar cakap. Semua cakap jawab yang betul. Aku tak betul. Tak ada apa. Aku okey. Betul lah, dia orang bayar banyak. Betul. And aku jadi klien je. Yes. Sumpah. Sumpah. Makcik kena buang kerja. Diorang bayar tak gaji akhir? Tak. Ini sebab kau tak nak bayar. Jadi, untuk caci maki dia. Sekurang-kurangnya aku jumpa juga orang baik kat kawasan ni. Dekat sini ramai orang jahat ke? Boleh aku tolong? Kat kawasan yang berdekatan dengan kawasan ni, ramai orang kaya tapi hati tak baik.